Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Al-Hakif bin Asri, wartawan SPTV Channel. Selamat datang ke liputan khas Carnival Stamp peringkat daerah pekan 2026 yang berlangsung pada 1 hingga 2 Julai bertempat di SMK Seri Pekan. Carnival Stamp peringkat daerah pekan dimulakan dengan penyertaan murid sekolah rendah dari pelbagai sekolah sekitar daerah ini. Sesi pendaftaran dan taklimat dilaksanakan bagi memberi penerangan berkaitan perjalanan program serta peraturan pertandingan sebelum pertandingan bermula. Seterusnya, pertandingan bagi semua kategori dimulakan dengan penuh semangat dan persaingan sihat dalam kalangan peserta sekolah rendah. Antara pertandingan yang berlangsung ialah robot battle yang menguji keupayaan peserta mereka bentuk, membina serta mengatur cara robot untuk melaksanakan cabaran yang diberikan. Pertandingan ini turut meningkatkan kemahiran asas robotik, penyelesaian masalah serta pemikiran kritis dalam kalangan peserta. Setiap pasukan perlu memastikan robot mereka dapat berfungsi dengan baik mengikut objektif pertandingan. Pertandingan bridge building pula mencabar peserta membina jambatan menggunakan bahan yang telah ditetapkan bagi menguji kekuatan, kestabilan serta kreativiti dalam reka bentuk kejuruteraan. Peserta turut dinilai berdasarkan ketepatan reka bentuk, daya tahan jambatan dan kerjasama yang ditunjukkan sepanjang pertandingan. Sementara itu, Water Rocket Challenge menarik perhatian apabila murid melancarkan roket air hasil ciptaan sendiri dengan mengaplikasikan konsep sains seperti tekanan udara, daya tujahan dan graviti. Pertandingan ini memberi peluang kepada peserta memahami aplikasi teori sains dalam situasi sebenar melalui aktiviti yang menyeronokkan. Turut berlangsung ialah STEM Talent Show yang memberi peluang kepada peserta untuk menonjolkan bakat, kreativiti serta keyakinan diri melalui persembahan berunsurkan STEM. Persembahan yang dipamerkan berjaya menunjukkan bahawa pembelajaran STEM juga boleh disampaikan secara kreatif dan menarik. Keseluruhan hari pertama berjalan dengan sungguh meriah serta penuh semangat daripada para peserta sekolah rendah. Memasuki hari kedua, Carnival Stamp peringkat daerah pekan diteruskan dengan penyertaan murid sekolah menengah. Sesi pendaftaran dan taklimat turut dilaksanakan sebelum pertandingan dimulakan mengikut kategori yang telah ditetapkan. Sepanjang hari kedua, murid sekolah menengah menyertai pelbagai pertandingan STEM yang sama seperti hari pertama, namun dengan tahap cabaran yang lebih tinggi serta persaingan yang lebih sengit. Dalam pertandingan robot battle, peserta menampilkan strategi dan pengaturcaraan robot yang lebih kompleks bagi menyelesaikan cabaran dengan lebih efisien. Setiap pasukan memanfaatkan kemahiran pengaturcaraan, kreativiti serta kerjasama bagi memastikan robot dapat berfungsi dengan tepat mengikut kehendak pertandingan. Bagi pertandingan drone challenge, peserta menunjukkan kemahiran kawalan drone yang lebih tepat, stabil dan berfokus dalam menyelesaikan laluan yang lebih mencabar. Pertandingan ini menguji tahap kecekapan peserta mengendalikan drone di samping meningkatkan kemahiran teknologi serta koordinasi mereka. Pertandingan bridge building diteruskan dengan sesi penilaian yang menekankan aspek kekuatan, kestabilan dan kejuruteraan struktur. Setiap jambatan diuji berdasarkan keupayaannya menampung beban di samping mengambil kira kreativiti serta ketelitian dalam pembinaan. Sementara itu, Water Rocket Challenge menyaksikan pelancaran roket air yang lebih jauh dan stabil dengan penggunaan konsep fizik yang lebih mendalam. Peserta berjaya mengaplikasikan pengetahuan sains dan kejuruteraan bagi menghasilkan roket yang mampu mencapai prestasi terbaik sepanjang pertandingan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa nama awak? Muhammad Taufiqul Farhan. Okey, Taufik. Awak daripada sekolah mana? Sekolah Sains Sultan Haji Ahmad Shah, Pekan.
Apa cabaran paling susah semasa mengawal atau membina robot anda? Sewaktu mengawal, saya susah untuk menentukan siapa yang joki atau siapa yang kontrol robot tu. Sebab kebiasaannya, kalau saya kontrol lain, saya kontrol lain. Assalamualaikum. Salam. Apa nama cikgu? Nama saya Ahmad Rizwan bin Abu Talib Okay. dari SMK Cini. Adakah program ini membantu meningkatkan murid terhadap STEM? Okey, pada pandangan saya lah, beberapa pertandingan yang dijalankan yang dianjurkan bagi saya banyak menarik minat budak, contohnya daripada segi coding, daripada segi binaan jambatan, daripada segi fizik. Dia orang belajar fizik, mesti berkaitan dengan fizik lah. So kat situ sedikit sebanyak menarik minat budak kepada subjek-subjek sains yang terlibat dalam kelas STEM A. Contoh, mesti ada ambil fizik, bio, kimia, apa semua tu. Tu bagi saya banyak buka minda murid lah untuk meminati bidang STEM. Itu pada pandangan saya lah. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang dan syabas kepada semua peserta yang telah memberikan komitmen serta usaha yang terbaik sepanjang karnival ini berlangsung. Semoga karnival STEM peringkat daerah pekan ini terus memupuk minat murid terhadap bidang STEM serta melahirkan generasi muda yang inovatif dan kreatif. Sekian daripada saya, Ahmad Al-Akif bin Asri, wartawan SPTV Channel.